Ada dua makhluk di tepi kanan dan kiri sirat. Makhluk pertama namanya silaturrahim, makhluk yang kedua namanya amanah. Siapa-siapa yang dulu Allah bagi jawatan tetapi tidak amanah, takkan lepas titian sirat. Yang pegang amanah, yang pegang tanggungjawab, hati-hati, benda itu disoal oleh Allah. Kamu Perdana Menteri, kamu timbalan Perdana Menteri, kamu Sultan, tiap-tiap inci pemerintahan kamu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh. Jawatan itu adalah satu penyesalan besar, wahai Abu Dzar. Benda yang menitiskan air mata Umar bin Al-Khattab. Ketika disoal, Umar kata, aku takut nak jawab. Macam mana Allah tanya sepanjang pemerintahan aku, seekor kuda yang jatuh di atas jalan yang tidak elok pada zaman pemerintahan aku. Sehingga Allah meletakkan amanah satu tempat di titian sirat, dan Allah letakkan silaturrahim. Berapa ramai yang menghantar ibu dan ayah, tak bela mak ayah, tak jaga mak dan ayah, tak peduli mak dan ayah. Hati-hati, takkan selamat di atas titian sirat, mesti jatuh masuk ke dalam gaung neraka Jahannam.